Bos, kau okey tak? Okey lah. Macam depress kau sekarang ni. Mana ada? Tengok kau makan subuh dengan maghrib je. Kau tak habis tau. Dua briefing kau tanya. Sekarang kan ni, tengah Ramadan. Kenapa tak bilang ni? Habis, tadi kau dari bilik solat tarawih tu apa? Tak, aku tak solat tarawih. Habis? Aku qada subuh. Kau tahulah aku. Masa mana ikut? Dah puasa. Ya, Patutlah aku tengok semua kedai tak ada orang je. Tu yang pakcik-pakcik jual beg plastik hitam. Kau pun beli juga? Yelah, tak nak makan. Kan lunch time. Kau pun satu tak kejut aku. Aku sendiri nak bangun dia susah. Sebab tu aku sahur the night before. Sebab Dang. Shit. Apa pandai lah kau? Hari dah berapa hari kau tak puasa ni kau? Nak kena bayar ni video. Aduh, kau ni. Kau salah punca aku dosa tau untuk bulan ni. Salah aku juga.